Okay guys, kalau rumah renovate, kena buat ground beam lagi ke? Dan kalau tambah tingkat atas, kena buat ground beam juga ke? Kalau tak ada ground beam and foundation, apa jadi? Menarik persoalan ini untuk dijawab. Jawapannya, ya betul. Walaupun binaan rumah asal anda sudah ada asas tapak dan juga ground beam, tetapi kalau nak buat tambahan rumah, semestinya mempunyai ikatan bata. Senang cerita untuk tampung beban lah. Namun begitu, sebelum pembinaan ground beam dibina, pastinya ianya memerlukan asas tapak dahulu, iaitu footing ataupun foundation, seperti di dalam gambar ini. Jadinya, kalau nak renovate rumah, memang kena ada ground beam, asas tapak. Tapi setakat nak buat awning tu tak payah sangat lah. Hanya buat asas tapak je, kecil pun boleh. Moga Bear Manfaat.